Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kalau korang dah tukar blok, okey, dah tukar blok besar, contohnya 57, 62, 63 dan sebagainya, korang tak boleh pakai starter yang original lah. Korang tak boleh pakai starter yang asal motor, sebab dia punya tak kuat. Dia punya untuk start dekat starter ni tak kuat. Okey, korang boleh beli yang ni, Dyno Pro. Yang ni untuk motor yang dah modified, blok 57, 62, 63 dan sebagainya lah. Okey, elok untuk motor yang dah modified. Sebab bila kita tukar blok besar, kita kena tukar dia punya starter yang racing punya, sebab dia lebih power. Kalau blok lebih besar, dia kena pakai starter yang lebih power lah. Okey, yang ini Dyno Pro memang terbaik lah. Okey, dia punya kotak dia memang kemas. Okey, tengok barang dia. Okey, yang ini untuk racing punya lah. Okey, yang ni yang standard punya, yang asal. Yang ni asal motor. Okey, starter asal motor. Yang ni untuk yang dah modified. Api dia lebih kuat lah untuk yang dah tukar blok. Yang dah tukar blok besar, elok pakai yang ni, Dyno Pro. Okey. Okey, yang ni Dyno Pro. Okey, dia punya karung dia lebih kuat berbanding yang asal. Okey, terbaik. Siapa nak dapatkan dekat beg kuning di bawah. Okey, boleh dapatkan dekat link dekat bawah, dekat komen dekat bawah. Okey, korang tengok dia punya Dyno Pro ni lebih besar berbanding yang asal motor ni. Okey, starter Dyno Pro ni lebih besar berbanding yang asal motor ni lah. Okey, kalau dah motor dah modified, dah tukar blok besar, okey, korang kena pakai yang Dyno Pro ni. Okey, starter lebih besar. Untuk yang ni untuk starter racing lah, untuk motor racing, sebab dia punya power dia lebih kuat lah. Okey, boleh tekan beg kuning di bawah, boleh tekan link di bawah kalau nak beli. Okey, sekarang ada harga promosi. Korang tekan beg kuning, korang tekan link di bawah, dapat harga berapa.